Kalau kau nak jadi orang hebat, 4 benda. Pertama, jangan main game. Kedua, jangan tengok movie drama. Ketiga, jangan couple. Keempat, usaha kukuhkan bahasa Arab. Bila saya tak main game, saya baru sedar yang hidup aku bukan tak cukup masa, tapi aku banyak buang masa. So bila saya tinggalkan game, saya dapat rasa keberkatan masa. Nak tengok movie drama boleh, kalau tak ada aurat ke apa boleh lah. Tapi hampir semua movie drama zaman sekarang ada aurat kan. Betul. Dengan pelakon pergaulan bebas, pegang-pegang tangan, peluk-peluk, cium-cium pun ada. Kadang-kadang tak ada sensor. So bila saya start tak tengok benda-benda tu, menjaga pandangan saya daripada melihat hal-hal yang salah tersebut, saya rasa kemanisan beribadah. Sebab bila Nabi kata, kalau kamu menundukkan pandangan daripada melihat benda yang haram, Allah akan gantikan dengan kemanisan dalam beribadah. Saya dapat rasa benda tu bila saya tinggal benda tu. Tak apa lah, itu Alhamdulillah. Saya daripada dulu tak apa lah. So saya tak rasa susah yang tu. Yang keempat, bahasa Arab tu. Baca buku bahasa Arab, kamus kat sebelah. Try nak bagi fahaman. Boleh, buku tu ada terjemahan Melayu. Yalah. Tapi saya cabar diri saya tak nak baca terjemahan. Saya nak cuba cari. Bila saya buat 4 benda tu, saya boleh kata kehidupan saya totally berubah. Totally berubah.